Dia dalam ramai-ramai kafir, Yahudi paling jahat. Wajib kita kena iktikad Yahudi paling jahat. Kalau kita kata Yahudi nombor 2 jahat, rosak akidah. Yahudi bangsa paling jahat lah. Faham tak? Sebab apa paling jahat? Dia kata bangsa lain bunuh orang kau. Kristian bunuh orang kau, Buddha bunuh orang kau, Hindu bunuh orang kau, Melayu bunuh orang kau, Islam. Nah, Yahudi paling jahat. Sebab apa? Sebab itulah Allah sebut di dalam Quran Al-Maghdubi alaihim, surah Fatihah. Nampak? Buka kitab tafsir Ghairil Maghdubi alaihim, dia tafsir kata Al-Maghdubi alaihim humul Yahud, orang-orang Yahudi. Maknanya Al-Maghdub maknanya orang-orang yang dimarah sangat-sangat oleh Allah Ta'ala. Jadi yang paling jahat Yahudi. Apa dia paling jahat? Nah, orang lain zina kok, mina kok, judi kok. Nah, Yahudi dia bunuh nabi-nabi. Dosa paling besar. Nah, bangsa lain tak bunuh nabi, bangsa Cina, bangsa Hindu, bangsa lain tak ada bunuh nabi. Bunuh nabi Yahudi. Bunuh nabi tu, maka dia bangsa paling jahat. Sebab itulah ulama-ulama ahli sunnah jamaah kata boleh bermaknanya berdamai dengan agama-agama lain, bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Yahudi saya tak boleh damai. Mana-mana jumpa bunuh. Tu Quran kata. Mana-mana jumpa serang, mana-mana jumpa perang. Bangsa lain tengok kalau baik nak boleh berdamai, boleh buat perjanjian dan seumpamanya dengan agama lain, dengan Kristian, dengan Tiongkok, dengan Buddha dan sebagainya. Yahudi tak boleh, kerana dia akan menipu siapa bila-bila. Nabi dia tipu, Rasul dia tipu, malaikat dia tipu, Tuhan dia tipu juga. Nampak? Dah gitu. Palestin dia ingat. Sebab itulah dia sekarang ni company dia seluruh dunia dia. Company minyak, company paik, konsultan tu, konsultan ni. Tapi bila dia dah bertapak, mesti negeri itu akan tunduk di bawah dia. Di Mesir sekarang buat tembok supaya orang Palestin tak boleh masuk ke negeri Mesir. Tak boleh buat masuk senjata untuk lawan. Maka akhirnya dikhenyek oleh Israel.